Jeretan dan amukan seorang wanita memecah keheningan malam di sebuah perkampungan di Bongawan. Suspek dipercayai berada di bawah pengaruh dadah sehingga bertindak melawan pihak berkuasa. Wartawan Tun Hizami Hashim turut berada di lokasi kejadian ketika ops cegah dilaksanakan pasukan agensi anti-dadah kebangsaan negeri Sabah. Assalamualaikum. Okey. Inilah kau jadi kau dalam polisi lama ni. Switching dulu. Ya, kami bawa komputer. Buka gani tu, buka gani, buka gani. Kau nak mau piano kan? Buka gani tu dulu sakit. Buka makin sakit. Seorang wanita bertindak agresif apabila ditahan untuk siasatan mengenai penglibatannya dalam kancah penagihan dadah. Cepat. Okey, kau tenang lo. Boleh kau tenang. Boleh kau tenang. Gani tu. Nah, boleh kau tenang sekarang. Boleh kau tenang sekarang. Pasukan Alpha Strike, agensi anti-dadah kebangsaan negeri Sabah, kali ini melaksanakan ops cegah Siri Ke-8 di daerah Bongawan. Dan escort untuk daripada OPT, daripada band ke Norim mesti 2 orang paling kurang, sama seorang. Tepat jam 1 pagi, kami menuju ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 20 km dari pusat tahanan reman AADK Papar. Berapa target penagih yang ada di sini? Kalau ikut dalam list kita dalam 15 hingga 20 orang sebenarnya. Kenapa kita milih waktu ni, Tuan? Biasanya tren penagihan ni, diorang di sini ni waktu-waktu begini ni diorang sedap tidur masih. Jadi memudahkan kita tahan diorang lah. Diorang sedang tidur kan di rumah. Kehadiran pihak AADK di perkampungan ini jelas mengejutkan segelintir penduduk setempat. Disyaki matgian sehingga ada yang cuba merempuh pihak berkuasa. Dia pergi langgar ke apa? Hah? Bos, kenapa bos? Kenapa kau lari? Melanggar apa? Hah? Oh, tidak melanggar. Kenapa kau laju? Gari. Oh, tidak orang. Okey, tidak hal begitu. Oh ya. Berikutan itu, suspek yang berusia 20 tahun ini ditahan untuk tindakan lanjut kerana cuba menghalang tugas penjawat awam. Ikut siaran. Saya nampak. Kau lari kenapa? Saya dah lari. Saya dah Kau nampak. mau langgar kami pula tu. Tolong masuk belakang. Lagi kerjasama. Lagi kerjasama. Serbuan dari rumah ke rumah juga dilakukan kerana berdasarkan aduan dan risikan, kediaman persendirian dijadikan tempat untuk melampiaskan ketagihan dadah. Hello. Ni cermin di tepi ni boleh masuk ni Lili. Setelah hampir 10 minit pintu yang diketuk tidak dibuka penghuni, pihak AADK terpaksa menggunakan laluan alternatif iaitu menerusi tingkap untuk menahan suspek. Dua orang. Oh, ada orang. Cik, selamat pagi. Ini kau naik dua. Naik kau. Naik kau nanya. Cepat. Ada lagi. Naik. Dia baru balik kerja dia. Oh, ya. Apa. Cek saya. Dah cek saja. Siapa lagi di bawah? Ada. Mesti orang ya. Okey, naik. Pemeriksaan di unit penagih ini turut menemukan satu laluan yang boleh diakses ke tingkat bawah yang dipercayai dibinanya untuk meloloskan diri sekiranya rumah mereka digempur oleh pihak berkuasa. Kebimbangan tercetus apabila ada penjaga yang sanggup mendahulukan cabu sehingga tidak menghiraukan kegiatan mereka menghisap dadah dilihat anak-anak kecil. Ada botol. Sini. Bantu.
Pemeriksaan di setiap pelosok rumah dilakukan bagi mengesan barang bukti seperti dadah dan peralatan yang digunakan mereka untuk berhayal. Seorang lelaki didapati gagal untuk menghadirkan diri ke pusat pemulihan dan didapati di rumahnya terdapat sebuah bilik yang disediakannya untuk menghisap dadah jenis syabu kerana terdapat pelbagai peralatan seperti bong, iaitu dapur, gunting dan juga plastik lutsina yang disyaki digunakan untuk menghisap barang terlarang itu. Ahli keluarga suspek dipanggil untuk menjaga anak-anaknya, memandangkan mereka ditahan untuk disiasat mengenai pemilikan peralatan-peralatan itu. Nanti mau punya balik sini. Ya, tenang adik. Kami mau bantu bapak kamu dulu. Dek, tidulah. Tenang. Tolong jaga, kami bawa ayah dengan ibu kamu. So jaga adik ini bagus-baguslah. Jangan biar dia keluar rumah. Okey? Okey dia? Okey. Aku senang. Dah, kamu tengok dia. Kepala. Jangan salah. Aku dia sedang. Dia sedang dia ada berubah. Jangan mulai. Lepas jangan mulai. Baiklah. Ops Cegah yang diketuai Pegawai Operasi AADK Negeri Sabah, Erwan Roslan turut menyaksikan penahanan seorang ibu tunggal yang disyaki berada di bawah pengaruh syabu. So kami terima aduan yang kamu ni ada ambil syabu barang terlarang lah. Okeylah, dapatlah kami bawa kamu dulu lah untuk siasat tanah. Boleh kan? Adakah aku kena tahan? Tahu. Bukan aku makan sabu. Orang sendiri sengaja. Bukan yang kami aku. Salah je ibu tunggal ditangkap tiba-tiba. Diam! Mesti senang. Mesti mana aku di rumah mana. Orangnya simpan. Dia nak menangkap. Gimana dia menjaga? Sabar. Au. Bentar aku dikena dia cepat. Okey. Bukan gari ni pula aku mau digari. Mana mau ditang. Tak mau lah. Bukan tu mau digari lah. Lepaskan dulu. Ya. Kau dah tenang sekarang. Kau tenang. Jangan aku mau. Aku bagi tu lah. Kau yang megang. Lepas dulu. Seorang wanita yang disyaki penagih dadah cuba melawan pihak berkuasa apabila enggan melakukan ujian air kencing, dan dia kini dibawa ke pusat tahanan Papar untuk dilakukan ujian air kencing di sana nanti. Sini pun aku. Sudahlah. Dalam. Apa dia? Sudahlah. Sini patau. Aku tak mengapa aku, Pak. Positif, Pak? Cepat datang. Sini. Begitupun hasil saringan ujian air kencing membuktikan ibu kepada 3 orang anak ini positif metafetamin. Dah 2 hari yang lepas mungkin. 2 hari yang lepas? Iya. Ambil kat mana dah ni? Di rumah kawan. Ada pun di rumah pun biasalah di rumah je kan. Bukan nak mau bagi tahu orang pun. Jangan aku bagi tahu polis kan. Tapi tak payahlah tanya tu saja. Kesemua 16 individu ditahan adalah penagih dadah berulang yang gagal menghadiri program rawatan dan pemulihan. Pernah kena tahan sebelum? Pernah. Kena apa? Kena rawat 2 tahun lah. Macam sebulan sekali pergi lapor diri. Sebulan sekali lapor diri macam tu. Tak berkesan? Berkesan juga. Ada rasa macam ada rasa takut lah juga kan. Kalau begitu. Kenapa boleh ambil? Bajuan sama kawan kan masalah. Kan kalau tolak pun macam juga kan rasa macam lain pula kan. Bagi aku kan semua tu pun macam apa yang aku buatkan, aku rasa kalau tindakan aku tu dah betul. Jadi no comment lah kalau ada orang tanya lagi. Biasalah kan. Mana ada orang sempurna kan.
Menurut pengarah AADK Negeri Sabah, Bakri Bibi, pihaknya akan terus menyelamatkan anak tempatan daripada bergelumang dengan najis dadah walaupun pusat rawatan dan pemulihan papar telah melebihi kapasiti yang ditetapkan sehingga mencecah hampir 500 penghuni. Modus operandi dia menggunakan COD. Iaitu mereka akan panggil dan keperluan syabu tu dihantar ke rumah menggunakan laman digital, WhatsApp, grup apa semua dan gunakan. Jadi sebab tu kita dapati kebanyakan mereka ni menagih di dalam rumah sendiri. Apabila rumah itu digunakan sebagai pusat penagihan syabu, kita dapati memang ahli keluarga sekali turut terlibat. Ini yang kita khawatir sekarang. Sebab kalau kita biarkan, takut dia akan merebak kepada anak dia tu. Sebab orang ambil syabu ni pikiran dia memang tidak normal lagi. So sebelum kita ambil tindakan tu, kita dah lihat siapa yang akan jaga anak-anak. Kesemua yang ditahan disiasat di bawah Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983.